Hai, selamat datang. Menjadi seorang penjaga, ia adalah satu peranan yang sangat mendalam dan penuh makna. Tapi kita tahu ia juga datang dengan set cabarannya yang tersendiri. Dalam perkongsian kita kali ini, kita akan sama-sama lihat beberapa alatan penting untuk menjaga kesejahteraan diri anda. Sebab anda juga sangat-sangat penting. Baiklah, jom kita lihat apa yang akan kita bincangkan. Mula-mula, kita akan selami realiti sebenar tugas seorang penjaga. Lepas tu, kita akan belajar untuk faham apa itu tekanan dan tanda-tandanya. Seterusnya, kita akan bina satu kit penjagaan diri untuk anda. Perbaiki cara kita berkomunikasi, belajar macam mana nak berdepan dengan stigma, dan yang paling penting, kita akan lihat di mana anda boleh dapatkan sokongan bila anda perlukannya. Okey, jom kita mulakan dengan mengiktiraf peranan anda. Bahagian ini khas untuk mengesahkan setiap pengorbanan dan usaha anda sebagai seorang penjaga, tak kira yang orang nampak ataupun yang tersembunyi. Menjadi seorang penjaga ni bukan tugas biasa kan? Ia adalah satu komitmen yang sangat besar. Ia menuntut masa dan tenaga yang bukan sedikit dan selalunya untuk satu tempoh yang sangat panjang. Anda berikan sokongan praktikal dan emosi yang sebenarnya jadi tulang belakang untuk proses pemulihan. Dan ya, kita akui, ia boleh jadi amat meletihkan, terutamanya bila berhadapan dengan isu tingkah laku yang kompleks. Jadi, antara perkara paling penting yang perlu kita bincangkan ialah beban emosi yang anda tanggung. Kajian pun dah tunjukkan dengan jelas yang para penjaga ni sering alami tekanan psikologi yang jauh lebih tinggi. Perasaan macam kecewa, marah, sedih, semua ni adalah nyata. Dan kalau tak diuruskan dengan baik, ia boleh bagi kesan yang mendalam pada kualiti hidup anda sendiri. Dalam perjalanan ni, macam-macam emosi akan muncul. Ada masanya kita sampai ke satu tahap reda, di mana situasi ini diterima sebagai sebahagian daripada kehidupan. Dan selalunya, dari titik penerimaan inilah, lahirnya satu kekuatan baru untuk belajar lebih banyak lagi dan cari jalan penyelesaian. Dan ini satu lagi emosi yang sangat berkuasa, harapan. Walaupun kadang-kadang rasa macam dikelilingi kesukaran, ramai penjaga masih berpegang teguh pada keyakinan yang keadaan boleh dan akan menjadi lebih baik. Harapan inilah yang jadi macam bahan bakar untuk kita terus kuat setiap hari. Tapi, kita juga perlu jujur dan akui, ada masanya perasaan risau dan putus asa itu datang. Kebimbangan tentang masa depan, terutamanya soalan apa akan jadi nanti. Ia adalah satu beban yang sangat nyata dan sering bermain di fikiran. Perasaan ini juga sah dan ia perlu diberi perhatian. Kesemua emosi dan cabaran yang kita bincangkan tadi, kalau dibiarkan bertimbun, ia boleh membawa kepada tekanan yang kronik. Dan tekanan yang tak diurus ni, ia boleh bertukar jadi sesuatu yang lebih serius. Jom kita lihat dalam bahagian seterusnya macam mana nak kenal tanda-tanda lesu upaya atau burnout supaya kita boleh tangani sebelum ia jadi lebih parah. Okey, apa beza antara stres biasa dengan burnout? Ini penting untuk kita tahu. Tekanan biasa mungkin rasa macam sakit kepala atau kita jadi cepat marah sikit. Tapi burnout ni, ia satu tahap yang lain. Ia adalah rasa letih yang melampau, rasa macam dah tak ada harapan dan ada perubahan ketara dalam corak tidur atau selera makan. Bila kita dah kenal beza ni, itulah langkah pertama untuk pemulihan. Baiklah, sekarang kita masuk ke bahagian yang paling penting, bahagian tindakan. Anggaplah bahagian ni sebagai kit penjagaan diri atau toolbox anda. Ia penuh dengan alatan dan strategi praktikal yang anda boleh guna pada bila-bila masa untuk melindungi dan kuatkan kesihatan mental anda sendiri. Mesti anda tertanya-tanya kan, dengan semua tanggungjawab yang ada, kat mana kita nak mula? Kadang-kadang, fikir pasal penjagaan diri pun dah rasa macam satu bebanan. Betul tak? Kuncinya ialah kita mula dengan yang asas. Cuba pastikan anda dapat rehat yang cukup, makan secara seimbang dan cuba gerakkan badan walaupun sekejap. Paling penting, berhubunglah dengan orang yang anda percaya. Luahkan apa yang ada dalam hati. Ingat ya, penjagaan diri ni bukan selfish. Ia adalah satu kemestian untuk anda terus bertahan. Bila anda rasa macam dah tak boleh tahan, terlalu tertekan dan perlukan kelegaan segera, cuba strategi 3B yang mudah ni. Pertama, bernafas. Tarik nafas dalam-dalam dan hembus perlahan-lahan. Kedua, berehat. Ambil masa 5 minit je, jauhkan diri dari situasi tegang tu. Ketiga, berbual. Telefon kawan baik, luahkan perasaan. 3 langkah mudah ni boleh buat perbezaan yang besar.
Dua cabaran terbesar bagi penjaga selalunya, masa yang tak cukup dan kemarahan yang meluap-luap. Untuk masa, kuncinya adalah keutamaan dan belajar untuk cakap tidak pada perkara yang tak penting. Untuk kemarahan pula, cuba kenal pasti apa puncanya. Bila anda rasa ia dah mula datang, berhenti sekejap. Ambil masa untuk bertenang sebelum bagi apa-apa reaksi. Bila kita berdepan masalah yang nampak macam rumit sangat, ada satu kaedah hebat yang kita boleh guna. Kaedah ideal. Ia bagi kita satu rangka kerja yang jelas untuk berfikir, jadi kita tak rasa buntu. Ia bantu kita bergerak dari rasa keliru kepada tindakan yang lebih tersusun, satu persatu. Membina keyakinan diri juga amat penting. Cuba mula dengan hargai setiap kejayaan kecil anda. Kalau buat silap, jangan hukum diri sendiri. Anggap ia sebagai peluang untuk belajar. Bila anda lebih yakin, anda bukan saja dapat jaga diri dengan lebih baik, tapi anda juga akan jadi pembela yang lebih kuat untuk insan yang anda sayangi. Dan jangan kita lupa tentang sumber kekuatan dalaman. Bagi ramai orang, kepercayaan agama, kerohanian atau pegangan nilai-nilai murni, ia jadi macam sauh yang kuat. Ia bagi kita harapan, makna dan daya tahan untuk harungi saat-saat yang paling sukar. Seterusnya, mari kita beralih kepada satu aspek yang sangat kritikal, iaitu dinamik komunikasi dalam keluarga kita. Cara kita bercakap dan berinteraksi sesama ahli keluarga sebenarnya ada impak yang amat besar terhadap proses pemulihan. Dalam bidang psikologi, ada satu konsep yang dipanggil express emotion atau EE. Bayangkan ia macam suhu emosi kat rumah kita. Adakah ia sering tegang, penuh dengan kritikan atau komen-komen negatif? Contohnya, perbualan yang selalu menuduh seperti, kenapa awak ni malas sangat? Berbanding dengan perbualan yang lebih menyokong seperti, saya nampak awak sedang berjuang. Apa yang boleh saya bantu? Dan inilah bahagian yang paling penting yang kita perlu faham. Kajian demi kajian dah buktikan yang persekitaran keluarga dengan tahap express emotion yang tinggi ini, ia secara signifikannya meningkatkan risiko pesakit untuk kembali sakit atau relapse. Ini menunjukkan betapa komunikasi yang sihat tu bukanlah satu pilihan, tapi satu kemestian. Selain cabaran dari dalam, penjaga juga sering terpaksa berhadapan dengan tekanan dari luar, iaitu stigma masyarakat. Ini adalah satu lagi beban berat yang sepatutnya anda tidak perlu pikul seorang diri. Jadi, macam mana kita nak lawan balik? Senjata pertama kita ialah ilmu. Didik diri sendiri dan orang sekeliling tentang fakta, bukan mitos. Kedua, berhubunglah dengan orang yang faham. Kumpulan sokongan boleh buat kita rasa tak keseorangan. Dan yang terpenting, sentiasa ingat, insan yang anda jaga adalah lebih besar daripada penyakitnya. Dan begitu juga anda. Kita dah sampai ke bahagian terakhir dan ini adalah bahagian yang paling memberi harapan. Lepas kita faham semua cabaran ni, perkara yang paling mustahak untuk anda tahu ialah bantuan sentiasa ada. Anda tak perlu lalui semua ini seorang diri. Ada macam-macam saluran sokongan yang sedia membantu, daripada badan bukan kerajaan, NGO, pengamal swasta, sampailah ke fasiliti kesihatan kerajaan di kawasan anda. Sila rujuk senarai sumber yang kami sertakan. Dan ingat, mengambil langkah pertama untuk mencari bantuan bukanlah tanda kelemahan, tapi ia adalah tanda kekuatan yang luar biasa.